mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Sabah FM memberi peluang kepada kita untuk memberi maklum berhubung dengan program sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Kerajaan Negeri Sabah. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ini akan kita adakan pada 28 hari bulan Mac 2026. Tinggal 2 hari, lusa akan diadakan hari Sabtu bermula pada 10 pagi hingga 2 petang. Dan akan diadakan di SICC. Okay. Dan temanya ialah Aidilfitri Wadah Perpaduan. Saya mengalu-alukan orang ramai yang berada di sekitar Kota Kinabalu dan daerah-daerah yang berdekat atau di mana juga mereka berada, kalau berkesempatan hadir ke SICC untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Negeri Sabah yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Menganggarkan 20,000 orang akan hadir pada majlis berkenaan seperti mana sebelum ini. Persiapan tinggal menunggu program saja acara, lebih kurang 95%. Kita akan sudah menyediakan. Kita menyediakan 71 gerai yang disajikan oleh 71 vendors. Usahawan-usahawan kita berpeluang untuk menyajikan hidangan Aidilfitri ini. Di samping kita juga beri peluang kepada 15 buah hotel untuk menyajikan juga hidangan kepada orang ramai, dan ada 6 agensi yang turut bersama-sama menyediakan sajian, antaranya 4 PBT daripada Majlis Daerah Kutatan, Majlis Daerah Papar, Majlis Daerah Penampang, Majlis Perbandaran Penampang, kemudian Jabatan atau Kementerian Pertanian, Majlis Ugama Islam Sabah dan Jahin. Kita ada beberapa pengisian. Pertama sekali kita akan menyampaikan sumbangan kepada 9 buah rumah kebajikan untuk anak-anak yatim, UKU dan orang yang memerlukan bantuan. Ini akan kita sampaikan. Kedua, kita akan ada mengundang seorang pelukis kaligrafi Cina yang akan mempersembahkan pakat beliau. Beliau berada di Kuala Lumpur tapi berasal daripada negeri Republik Rakyat Cina, dan beliau akan melukis atau menulis kaligrafi, dan di samping itu ada beberapa persembahan. Kita mengundang penyanyi-penyanyi atau artis kita sendiri Sabah, antaranya Masya, kemudian Fauzia Gambus dan artis-artis terkenal kita di Sabah. Dan kita juga ada beberapa persembahan yang lain.